Okey, sambung. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Sorry gang, lama aku tak buat video. Sebab 3-4 minggu ni aku agak busy sikit. So aku langsung tak buat video dekat sebulan dah. Dan sekarang ni scenery hari ni lain sikit lah. Sebab hari ni aku duduk ada dekat Penang. Aku balik kampung aku di balik pulau Penang. Dan sekarang ni dekat depan korang sekarang Ducati Hyper Strada 821 yang aku dipinjamkan oleh kawan aku untuk buat video dia. Untuk buat video bawa korang jalan-jalan dekat Penang ni lah. Nak tunjuk kat korang sikit lah aku punya tempat, asal-usul aku. Sekarang ni aku dekat Batu Ferringhi, on the way balik ke balik pulau. Kita baru lepas lepak minum dekat sini. Power saya motor ni. Ok, kita cerita sikit lah spek Hyper Strada ni kan. Dia punya power lebih kurang 110 horsepower pada 9000 rpm. Dan dia punya torque, torque dia yang power tu 89 Nm of torque pada 7000 lebih lah, 7000 dekat 8000 rpm. So dia punya torque memang keluar awal lah. Tengok dah slide dah sikit. Hyper Strada ni dia macam, dia daripada Hyper Motard lah, cuma version yang sport touring punya version lah. Dia setup, lebih kurang setup super motor punya setup lah. So aku agak noob sikit lah pasal ni. Aku biasa main motor sport bike je. Dan dia punya torque tu agak mengerikan lah kalau nak main pula ikut suka. Sebab dia, aku tak pasti lah dia punya traction control ada ke tak ada. Aku rasa ada, tapi mungkin yang version lama lah. Version lama ni basic punya traction control lah. Bukan macam motor moden sekarang ni. Motor moden lah ni duk ada macam-macam. Traction control pun ada level-level kan. Lepas tu pula dia punya, lepas tu selain pada traction control dia punya nak terlentang. Selain pada traction control dia ada juga riding mode dia apa semua kan. Dan motor ni lah ni duk ada dekat sport mode. So aku rasa banyak benda yang disable lah dengan sport mode ni. Dan untuk aku yang baru nak cuba-cuba naik ni agak bahaya sikit lah. So kalau korang tengok aku corner macam noob tu, minta maaf siap-siap lah. Tapi dia punya power kau tengok aku keluar ni. Kau tengok aku keluar, apa aku punya bahasa pun dah bercampur ni. Kita dah sampai ke Teluk Bahang, kampung nelayan Teluk Bahang. Masa kecil-kecil aku duduk sini. Tok saudara aku mengasuh aku dekat sini. Dekat sana lah, dekat nak pergi Taman Negara tu. Kawasan sekolah kita buat slow sikit lah. Had laju 30 km sejam. Lupa hari ni cuti.
ada ni configuration engine dia L-twin. L-twin dengan Desmo lah. L. Kita tak boleh sebut V-twin tau. Walaupun sebenarnya L tu kalau kita buat macam tu dia V kan. Tak boleh, nanti orang marah. Try lagi corner. Slow. Benda tak reti, tak biasa, jangan lebat gila. Wah, slide. Aku rasa sebelum ni aku pernah cerita kot kat apa semua. Motor ni kalau nak seronok, antara horsepower dengan torque lagi seronok. Tengok dia punya corner kan. Kita corner slow, gelak corner pepah. Rasa macam nak terbacak motor. Yang tu yang syok tu. Woohoo! Corner slow. Gelak corner. Woohoo! Nak terlentang weh. Bunyi L-twin ni memang. Oi. Tengok. Tu aku dah tengok orang main super motor kan. Main super motor main slide. Corner slide kan. Motor ni kalau tersalah pula, tank corner tu memang dia ada slide sikit lah. So kena hati-hati sikit lah kalau tak biasa. Macam aku ni belum biasa lagi lah. Dalam bercakap kena hati-hati kan. Biasalah, lama tak balik Penang, rindu nak main corner. Tapi bukit ni aku jarang main corner bukit ni. Aku selalu main Bukit Baru. Sebab kami orang Balik Pulau ni, kami dikepung dengan 3 bukit. Bukit Teluk Bahang, Bukit Baru, Bukit Lama. Ataupun Bukit Baru tu official kan nama dia Bukit Penara. So dikepung dengan 3 bukit ni. Kalau nak keluar daripada Balik Pulau ni memang tak ada cara lain, terpaksa layan corner. Mana kata kita bukan layan corner untuk leisure, untuk seronok-seronok. Kita layan corner untuk cari makan, untuk hidup. Cuma Bukit Baru tu pendek sangat lah. Kalau aku nak buat apa, nak buat video pun macam tak ada benda sangat nak tunjuk lah. Dan Bukit Teluk Bahang ni dia menggambit kenangan sikit. Sebab bukit ni tak banyak orang pakai. So bila tak banyak orang pakai, zaman sekolah dulu kita duk main corner kat bukit ni lah. Zaman-zaman tu kan, umur baru tingkatan 2, tingkatan 3, lesen pun tak ada lagi kan. Nak pergi main corner kat tempat lain sekejap lagi dah kena tahan blok, dah kena saman, banyak cerita pula kan. So bukit ni lah tempat kita bermain zaman-zaman remaja. Aku dah sedap ni slide-slide dah ni. Jangan debat gila lagi, terjatuh terpusing lah aku kat sini. Sedap ni slide. Kau just pilah ada slide tu. Tu yang best tu. Relax. Gear 2 kot. Motor ni original tak ada gear indicator lah. So owner pasang sendiri gear indicator. Dan motor ni motor member aku, dia nak jual sebenarnya. So sebelum dia jual tu dia kata aku naik lah buat video sekali. Lepas ni tak ada dah. Aku pula sajalah balik Pulau ni, pergi melawat dia, tengok dia punya progress lah. Dia tengah buat homestay kat Balik Pulau. Tengah buat homestay. Okey lah, dia punya idea homestay tu aku suka. Sebab homestay dia buat kecil dan murah. So kalau hampa main Penang, hampa nak ronda Penang kan, so hampa tak perlu kan homestay saiz-saiz banglo, homestay gila-gila punya harga kan. Hampa tak perlu. Sebab hampa just nak tidur lah kat situ kan. So boleh lah, aku recommend nanti lah
Aku tunjuk gambar dia punya homestay nanti lah. Ni corner tempat aku jatuh satu ketika dulu dengan aku punya CBR 500, jatuh kat rumput ni. Masa tu aku tengah lumba halal lah. Bukan lumba haram sebab kita tak main duit. Kita seronok-seronok ya. Dengan member aku naik Waisuku. CBR 500 kena tapau dengan Waisuku. Sebab corner dia kecil kan. Bantai kat motor kecil lah. Tadi masa aku nak pergi Batu Peringgi tadi, baru lepas hujan, so bukit ni tengah basah tadi. Ni okey lah, dah kering sikit. Dah kering sikit, aku pun dah berani sikit lah nak guna. Tadi aku slow sangat video tadi. So aku buat video lain lah. Configuration motor jenis style supermoto ni, dia bukan supermoto betul tau yang motor ni. Cuma dia ala-ala supermoto. So dia punya configuration macam ni kan. Cara corner dia pun lain sikit lah. Dia kita shock pepah time keluar corner. Masa corner tu kita slow dulu sikit. Masa corner kita slow sikit, maintain throttle. Habis corner nak keluar tu pepah lah. Macam mana pasal aku pinjam motor orang dan aku tak biasa lagi dengan motor ni, aku tak ekstrim sangat lah. Ni blind corner. Kalau tak kenal, tak biasa, aku nasihatkan kalau hampa main sini tak payahlah duk potong-potong time blind corner ni. Durian, musim durian. Pesta durian kat balik pulau, merata-rata. Tadi pasal owner nak jual motor ni kan, dia nak jual dalam 30 lebih lah. Somewhere between 30 ke 35, bawah 35 atas 30. Nanti aku confirm balik harga dia nak jual berapa. Aku akan letak dekat description. Dan andai kata dah sold, aku akan remove daripada description atau aku tulis sold. Berbalik lah bagi aku untuk motor second hand harga 30 lebih. Motor ni antara yang berbalik lah. Tengok dia punya layan tu memang syok lah, memang sedap lah. Kau nak dia punya braking pun agak power lah. Braking dia pakai Brembo. Aku tak pasti model mana, M4 ke apa. Ni pesepah pula dah. Berdentung ke apa dia ni? Tak ada. Tak ada kesan. Ni. Okey. Faham. Masing-masing cuba nak elak dan terlanggak tebing tu. Itu hasil siasatan aku lah. Bukan siasatan lah, andaian. Ya guys, kampungku balik pulau. Tunjuk sikit lah.
Tu. Okey, sudah. Tunjuk sikit lah. Dah kata nak tunjuk sikit, bukan tunjuk banyak. Kenapa aku nak cerita kan? Okey, sambung. Member naik skuter takut. Aduh, jangan takut bang. Ni air terjun titik Kerawang. Zaman budak-budak dulu nak mandi sini lah. Dah ni tak tahulah dia buka lagi ke tak. Nak potong? Tak payahlah. Not worth it. Kita relax-relax sudah kan. Kita balik kampung, nak jumpa sanak saudara, nak santai-santai. Dan pada masa yang sama nak lepas hagian juga sikit. Aku dah lebih sebulan tak keluar ride. Dah lama tak buat video kan. So hari ni video kali ni special sikit lah. Special episode lah ni. Bagi hampa tengok aku punya tempat. Dan aku jadi first yang aku shock main corner. Jadi minat nak main corner bukit ni kan. Masa tu aku naik dengan bapak aku tau. Aku duduk belakang, bapak aku main corner. Bukan dia bawa aku main corner lah. Dia cakap pula bapak tak bertanggungjawab bawa anak main corner. Bukan lah. Kita nak balik daripada Teluk Bahang, nak balik pulau. So bila dia corner tu sagak kiri, sagak kanan, sagak kiri, sagak kanan. Aku duduk belakang jadi macam oh seronok lah. Lepas tu dia jadi minat lah. Apalah kata ni, nak bagi laluan kat aku pun tengoklah depan. Aduh, jalan tak clear, suruh aku potong. Ni pun corner yang aku pernah jatuh juga lah. Banyak lah corner aku pernah jatuh. Bukit ni 2 kali, Bukit Baru 3 kali. Zaman muda-muda lah. Sekarang ni kita dah bapak-bapak ni, kita berhati-hati sikit lah kan. Sebab kita banyak perut, kita ada perut, kita nak kena isi. Dan motor yang top power ni, aku rasa kau just nak handle supaya kau tak sudden push je. Tapi dia punya speed tu korang tak payah nak sampai speed yang berbahaya untuk korang nak enjoy motor ni. Maksudku kau macam kalau kau naik sport bike kan, kau nak nak tambah speed yang tinggi lah. Kau nak tambah top speed atas highway baru korang syok kan. Yang ni kau just main pulas-pulas lah, main pick up dia je. Pulas pick up seronok, sudah. Okey, sampai balik pulau. Tak, satu corner lagi. Oh, jalan baru buat ni, syok ni. Okey, ni kita dah sampai balik pulau. Mukim Sungai Pinang. Dan homestay aku cakap tu kat sini lah. Ni dia tengah duk buat ni. Okay guys, kalau nanti korang nak main sini, nantilah aku letak detail kat description. Bagi aku sesuai lah. Kalau korang nak ride Penang ni, duduk sini sesuai lah. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Okay geng, ni homestay yang aku cakap tadi. Homestay ni
dah siap 3 unit lah. Dalam proses lah. Ni dia punya area dia lah. So mana kata kalau hampa main nanti nak parking motor tu hampa tak risau lah. Sebab kawasan ni kawasan yang secure, tertutup. Dan konsep homestay ni konsep yang simple. Buka pintu masuk, ni terus tempat tidur lah, katil apa semua. Ni dia punya TV, dia punya sejadah tempat nak sembahyang lah. Dapur kecil dia kat sini dengan toilet dia kat sini. Simple. Mana kata kalau kata hampa main sini, hampa nak konvoi, nak ronda-ronda Penang, bila hampa dah penat berjalan kan, hampa nak balik, hampa nak relax kan, hampa tak perlukan homestay yang besar. Dapur kat belakang, toilet kat belakang, hampa nak kena bergerak tu jauh lah. Yang ni simple, macam motel punya style. Memang simple dan comfy lah, selesa lah. Harga pun bagi aku agak murah lah. 100 lebih, 150 estimate. Nanti dia akan launch akan ada official price dia lah. So estimate dalam 150. Okay guys, ni extra lah video untuk hari ni. Okay, sekali lagi thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.